Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Untuk video pada kali ini, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan cara untuk kita cek paras minyak hitam 40 bagi lawn mower. Lawn mower bukan seperti mesin rumput sandang yang biasa kita pakai. Dia menggunakan enjin 40. Jadi, dia menggunakan minyak hitam. Sama macam minyak hitam, enjin kenderaan, cumanya spesifikasi dia lain sedikit. Jadi, saya akan tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan dalam video ini nanti macam mana kita nak cek minyak hitam. Jadi, teruskan dengan Pokok Hijau Channel. Selepas ini saya tunjukkan videonya. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Seperti yang saya maklumkan awal tadi, video kali ini saya nak tunjukkan penjagaan untuk lawn mower. Yang ni mesinnya menggunakan enjin Briggs & Stratton. Di sini adalah tempat kita letak minyak petrol biasa, RON 95 atau 97 boleh pakai. Dan di sini pula adalah bahagian untuk minyak hitam. Untuk kita masukkan minyak hitam dan juga untuk kita cek minyak hitam. Video kali ini saya nak buat simple saja cara nak cek minyak hitam. Dulu saya buat video lawn mower, saya masukkan semua maklumat di dalam. Jadi cram. Jadi saya pecahkan. Ini contoh kalau kita nak cek minyak hitam. Dipstick ini sama macam dipstick kereta. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, dia ada dua titik. Satu titik di bawah, satu titik di atas. Minyak hitam kalau di bawah daripada titik yang pertama tu, dikira minyak hitam tu kurang lah, kita kena top up. Kalau nak semak minyak hitam sama juga macam enjin kenderaan, kita buat awal pagi sebelum kita mulakan enjin. Kalau semak sini kan, minyaknya antara titik yang pertama dan kedua. Jadi minyak ni kita boleh consider cukup. Kalau terlebih, kita kena buang sedikit. Sama juga macam enjin kenderaan, enjin kereta, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau lebih sangat, enjin jadi berat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sini, minyak hitam berada antara dua titik. Jadi boleh kata minyak hitam pada paras yang memuaskan lah. Dan satu lagi, nak cek minyak hitam bukan paras sesahaja. Tuan-tuan dan puan-puan kena tengok kelikatan. Kalau tengok tadi minyak hitam tu taklah terlalu hitam pekat. Jadi boleh kata minyak hitam itu mencukupi. Dan kalau kita tak jaga minyak hitam ini, apa kesan dia? Pertama, enjin akan rosak. Minyak hitam tak cukup. Enjin tu perlu berjalan tanpa minyak yang cukup untuk menggerakkan komponen di dalam enjin, dia boleh menyebabkan enjin rosak. Satu enjin Briggs & Stratton 450 ni, kalau rosak, harga dia dalam 600. Ini lubang yang saya tunjuk tadi tu, adalah lubang untuk kita basuh lah. Sebelum ni saya pernah buat video macam mana nak cuci. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan kalau ada masa, nak tengok cara cuci enjin lawn mower ni, cara nak cuci lawn mower, bukan enjin, lawn mower, itulah video saya pernah buat sebelum ni. Mungkin nanti saya akan buat balik yang dengan resolusi yang lebih baik, dengan kamera lebih baik. Tetapi nantilah, saya harap video ni mencukupi. Simple aja kali ini cara nak cek minyak hitam. Nanti saya akan buat video untuk tukar minyak hitam. Jadi setakat itu aja untuk video kali ini. Bye bye.